Assalamualaikum. Jom saya nak payung dekat korang setup macam mana kita boleh dapat 200 pips dalam tangan. 200 pips dalam tangan dan lagi satu 100 pip continuation dalam tangan. So setup tu saya siap bagi lagi dekat public. Saya payung dekat korang dekat area di sini. Kita dapat round by 1 dekat mana? Dekat bawah ni. Round 2 by kita dapat dekat area di sini. Okay, so saya akan payung dekat korang macam mana saya dapat setup tu. Jom. So first setup agak simple, agak mudah. Tak perlu nak kena pening, tak perlu nak kena susah. So first macam ni. Okay, saya tutup yang lain dulu sekejap. Tarik orders. Okay, so sekarang ni kita akan fokus macam mana kita boleh dapat setup buy dekat bawah ni. Untuk saya tak tengok sangat. Saya jenis yang malas tak fikir banyak. Saya jenis yang saya nampak satu pattern yang saya dah minat, yang saya dah suka, saya akan terus masuk. Okay, lagi-lagi kalau saya nampak pattern macam ni. Kita masuk dalam line chart dulu, dan kalau korang tengok, saya ada satu double bottom. So saya menggunakan double bottom tu sebagai satu point untuk saya nak masuk. Lagi-lagi kalau dia menaik secara mendadak. Kalau double bottom tu dia menaik macam ni secara mendadak, maksudnya ada sesuatu lah yang menggerakkan market, dan dekat situlah juga dia akan pulang. Dan insyaAllah kalau ada setup yang cantik, kita boleh masuk. Okay, so kalau korang perasan, saya tak terus beduk, saya tak terus bagi setup tu dekat korang dekat sini tau. Saya tak terus bagi dekat sini. Saya bagi selepas dia dah buat pulangan balik. Faham tak? Okay, selepas dia datang balik tu baru saya bagi. So kalau kita tengok dekat M5, okay, sorry, minta maaf. Kalau kita tengok dekat M5, harga kalau dekat M5 kita takkan nampak sangat tau dia punya pergerakan. Sekejap. Okay, so dekat M5 kita tak nampak sangat dia punya confirmation ataupun pergerakan dia tau. Kalau korang tengok dekat sini tak nampak sangat. Tetapi kalau korang masuk dekat M1, memang korang boleh nampak dia punya confirmation yang saya baru sahaja lukis untuk korang. Okay, sekali lagi saya masuk dalam line chart supaya senang. Bagi saya screenshot. Round 1 kita dapat disebabkan silap dekat sini mana? Belakang sikit. Okay, so round 1 kita dapat dekat sini. So sekali lagi harga buat double bottom dan naik secara dadak dekat sinilah kita akan gunakan dia bila dia datang balik. Round 1 settle. Okay, tanda zone dia dan korang dah boleh dapat. Seterusnya kita punya round 2 buy macam mana pula? Okay, round 2 buy saya menggunakan simple breakout strategi sahaja. So apabila harga dah tengah menaik ataupun harga dah tengah pacak, saya jenis yang saya akan pantau tau bila M30 tutup dekat mana, M15 tutup dekat mana. So kalau korang tengok dekat M15 sini, korang boleh nampak tau yang sini sebenarnya satu resistance. Kita dapat setup yang kedua dekat sini. Okay, kenapa saya masuk buy? Sebab dah berkali-kali goal kita telah tutup daripada resistance kita. So pergerakan dia dah lebih kurang macam ni. Dia break ke atas. So resistance dia punya breakout adalah yang ni. Okay, so dia dah buat breakout dah yang cantik. So disebabkan itulah macam mana saya boleh nampak yang market masih lagi tengah kuat waktu nak masuk untuk US session ataupun waktu US session. So saya masuk kepada M5, korang pun dah boleh nampak. So ingat tak semestinya dekat M5 korang nampak dia buat break macam ni korang dah boleh menjual. Tak, korang kena sentiasa faham juga apa yang tengah berlaku dekat M15. Kalau korang perasan, resistance telah dipecah, kemudian harga datang balik, kita target je nak cari masuk untuk setup buy. So itu saja yang tak susah pun. Alright, dan Alhamdulillah lazat. Itu sahaja. Alright, so first round buy kita dapat dalam 200 pips, second round buy kita dapat dalam 100 pips. Syukur Alhamdulillah. Itu sahaja daripada saya. Semoga korang dapat sesuatu yang bermanfaat. Salam fly.